Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizat Izzuddin. Saya daripada kumpulan 10 dan hari ini saya akan membentangkan untuk subjek CTU 552 Filosofi dan Current Issues, dan tajuk saya adalah Rasuah sebagai Jenayah Kuala Putih, kesan terhadap sosial masyarakat, keadaan semasa dan langkah mengatasinya di Malaysia. Marilah kita mulakan pembentangannya. Di page ini, kita boleh melihat ahli-ahli kumpulan yang telah bekerjasama untuk menjalankan projek ini. Di sini kita lihat Aizat Izzuddin bin Zulkifli, iaitu saya, ditemani oleh Ahmad Hamzah bin Khairul Anwar dan Nik Muazzam bin Nik Nasrun. Juga termasuk dalam ahli kumpulan kami adalah Nur Iwanina binti Zainuri dan juga Nurul Azhara Zaini. Istilah rasuah merujuk kepada perbuatan yang memberi, menerima atau meminta imbuhan dalam bentuk wang, hadiah atau jawatan bagi mendapatkan kepentingan secara tidak sah. Di bawah Akta SPRM 2009, dinyatakan bahawa sebarang suapan untuk kelebihan tidak sah adalah kesalahan jenayah. Rasuah boleh dikategorikan sebagai jenayah berkuala putih jika ia dilakukan oleh individu yang berstatus tinggi, melibatkan pentadbiran atau kewangan kompleks. Setiap tindakan yang dilakukan pasti ada kesan-kesannya. Maka, kesan-kesan rasuah terhadap sosial masyarakat yang pertama ialah hilang kepercayaan rakyat. Apabila pemimpin dan pegawai kerajaan terlibat rasuah, rakyat akan mula meragui kejujuran institusi negara, kerajaan, mahkamah, polis dan juga jabatan awam. Hubungan rakyat dan kerajaan akan menjadi renggang, menggugat kestabilan negara. Keadaan ini boleh dilihat melalui 3 perkara utama. Yang pertama ialah rakyat akan mula meragui kepimpinan kerana pemimpin menyalahgunakan kuasa demi kepentingan peribadi. Yang kedua ialah curiga keputusan. Setiap keputusan pihak berkuasa dianggap dipengaruhi wang atau kepentingan tertentu. Dan yang terakhir ialah keadilan dipersoalkan. Rakyat akan beranggapan keadilan hanya boleh diperoleh melalui wang dan juga pengaruh. Kesan-kesan rasuah terhadap sosial masyarakat yang kedua ialah kemerosotan nilai moral dan integriti. Nilai moral akan menjadi merudum apabila rasuah menjadi kebiasaan, nilai jujur, amanah dan bertanggungjawab semakin hilang. Generasi muda mungkin menganggap kejayaan hanya boleh dicapai melalui wang dan hubungan. Akibatnya, semangat untuk bersaing secara sihat semakin berkurang dan budaya integriti dalam masyarakat semakin lemah. Oleh sebab itu, keadaan ini turut menyebabkan ketidakadilan sosial. Golongan kaya dan berkuasa lebih mudah memperoleh kelebihan melalui rasuah, manakala golongan miskin terus tertindas. Peluang pendidikan, pekerjaan dan perniagaan menjadi tidak adil. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, "Hendaklah kamu berlaku adil kerana sikap adil lebih hampir kepada takwa." Kesan rasuah terhadap sosial masyarakat yang terakhir ialah imej negara terjejas di mata dunia. Negara yang terkenal dengan rasuah akan dipandang rendah oleh pelabur asing dan masyarakat antarabangsa. Keyakinan pelabur menurun, peluang pekerjaan berkurang dan ekonomi menjadi tidak stabil. Keadaan ini juga boleh dilihat melalui 3 perkara utama, iaitu sukar bersaing. Negara akan menjadi sukar untuk bersaing dengan negara maju dalam ekonomi, pendidikan dan juga pelancongan. Selain itu, reputasi Malaysia akan menjadi buruk. Rakyat Malaysia akan merasa malu apabila negara dikaitkan dengan isu rasuah di peringkat antarabangsa. Yang terakhir ialah pelaburan asing akan menjadi menurun. Pelabur menganggap negara tidak mempunyai sistem pentadbiran yang telus dan adil. Ini adalah keadaan semasa rasuah di Malaysia secara statistik dan realiti. Terdapat peningkatan sebanyak 6.38%. Laporan SPRM menunjukkan tangkapan kes rasuah meningkat daripada 821 kes pada tahun 2021 kepada 909 kes pada tahun 2022. Ahli politik yang terlibat. Kesalahan utama melibatkan Seksyen 16, 17, 18 dan 23 Akta SPRM 2009 ialah memberi atau menerima wang rasuah, tuntutan palsu, salah guna kuasa, pengeban wang haram dan pecah amanah.
Terdapat 5 kesalahan utama mengikuti Akta SPRM 2009. Yang pertama ialah memberi atau menerima rasuah bagi mendapatkan suatu kelebihan secara tidak sah. Yang kedua ialah ejen yang menyalahgunakan kedudukan mereka untuk kepentingan tertentu. Seterusnya ialah tuntutan palsu bagi memperoleh keuntungan dan dana secara tidak jujur. Keempat ialah penyalahgunaan kuasa dan kedudukan khususnya dalam kalangan individu yang mempunyai jawatan penting. Dan akhir sekali ialah pengubahan wang haram, pecah amanah dan perlindungan dana awam. Langkah-langkah untuk mengatasi gejala rasuah. Yang pertama, pendidikan agama dan nilai moral. Langkah utama ialah menerapkan nilai agama dan moral sejak kecil. Individu yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum, agama dan etika. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak menjauhi rasuah dan mengamalkan integriti. Institusi pendidikan juga perlulah menerapkan pendidikan moral dan agama secara sistematik. Rasuah adalah haram dan berdosa besar dan ia dikira pengkhianatan terhadap amanah. Seperti hadis Nabi SAW, tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Musnad Ahmad, nombor 12108. Yang kedua pula ialah penguatkuasaan undang-undang dan budaya integriti. Kerajaan perlu mengenakan denda yang tinggi seperti penjara, pelucutan harta dan jawatan tanpa mengira pangkat atau kedudukan. SPRM pula perlu diberi kuasa dan kebebasan penuh untuk menyiasat secara telus. Majikan perlu mengadakan kursus integriti seperti kempen anti rasuah dan latihan etika kerja secara berkala. Pemimpin organisasi perlu menunjukkan contoh teladan yang baik supaya anak buah boleh mengikutnya. Yang ketiga pula, peranan masyarakat dan pentadbiran yang telus. Rakyat perlu berani melaporkan kegiatan rasuah kepada pihak berkuasa. Media massa dan media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook boleh digunakan untuk menyebarkan kesedaran. Penggunaan sistem dalam talian mengurangkan birokrasi berlebihan dan campur tangan manusia. Hal ini membuatkan urusan dapat dipantau dengan mudah dan meminimumkan risiko rasuah. Kempen yang berterusan melalui media sosial dan institusi pendidikan dapat membuka mata masyarakat tentang bahaya rasuah terhadap negara. Sebagai kesimpulan hasil kajian kami, rasuah boleh dikatakan sebagai masalah serius yang memberi kesan negatif bukan sahaja kepada masyarakat, ia juga memberi kesan kepada ekonomi, pentadbiran negara serta menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kerajaan. Faktor seperti sikap tamak, kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan kurangnya penghayatan nilai integriti menjadi punca utama gejala rasuah terus berlaku. Oleh yang demikian, kerjasama semua pihak melalui pendidikan, penguatkuasaan yang tegas dan pembudayaan integriti amat penting bagi mewujudkan Malaysia yang bebas rasuah, adil dan sejahtera. Antara langkah yang boleh diambil oleh setiap individu bagi menghentikan gejala rasuah adalah dengan mengamalkan sikap jujur dan amanah. Selain itu, ibu bapa juga boleh memberikan pendidikan moral kepada anak-anak mereka sejak kecil. Penguatkuasaan yang tegas tanpa pilih kasih oleh kerajaan juga boleh menjadi langkah untuk membantras rasuah. Akhir sekali, masyarakat boleh melaporkan sebarang gejala rasuah serta menyokong usaha anti rasuah bagi membantras masalah ini dari terus berlaku. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.